Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pelajar sekalian. Pada kali ini saya akan menunjukkan jawapan kepada tugasan kita yang kelima, iaitu bagaimana untuk membangunkan pangkalan data daripada rajah hubungan entiti ataupun ERD. Seperti yang kita sedia maklum, rajah hubungan entiti merupakan rajah yang mempunyai entiti, atribut serta hubungan di antara entiti. Sila para pelajar lihat rajah ERD ini. Rajah ERD ini mempunyai tiga entiti utama, iaitu enclosure, animal dan entiti zookeeper. Kita pergi pada entiti yang pertama, iaitu enclosure entity. Kalau dilihat di sini terdapat 5 atribut yang mewakili entiti enclosure, dan enclosure number adalah sebagai primary key bagi entiti ini. Entiti yang kedua, iaitu animal, entiti animal mempunyai 6 attributes, okay? Dan animal number kita identify dia sebagai primary key. Dan entiti seterusnya, iaitu entiti zookeeper, mempunyai 4 attribute, okay? Dan employee number merupakan primary key kepada entiti zookeeper ini. Hubungan di antara enclosure dan animal ialah one to many, manakala hubungan di antara entiti animal dan zookeeper adalah many to many. Seperti yang telah kita pelajari dalam kelas yang lalu, apabila dua entiti mempunyai hubungan many to many, maka akan wujud satu lagi entiti baru yang dikenali sebagai associative entity. Okay, kalau dilihat dalam ERD ini, entiti K merupakan associative entity dan entiti ini memegang primary key untuk kedua-dua entiti, iaitu primary key bagi entiti animal dan primary key bagi entiti zookeeper. Seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana kita nak membangunkan pangkalan data daripada ERD yang kita dah bincangkan tadi. Pergi pada start dan masuk Microsoft Access. Pergi pada blank database and then bagi nama. Okay. Kita tekan pada create. Okay. Seperti yang kita telah sedia maklum dalam ERD tadi, kita ada 4 entiti iaitu 3 entiti utama dan 1 associative entity. So, untuk kita nak bangunkan table, maka table kita pun mestilah mempunyai 4 table, iaitu 1 table untuk enclosure, 1 table untuk animal, 1 table untuk zookeeper dan 1 table untuk K. Saya akan tunjukkan macam mana kita nak bangunkan satu-satu ataupun nak create satu-satu table. Okay. Dia pada design view, namakan table tersebut. Saya namakan sebagai enclosure table. Okay. Ini adalah kita akan mengisytiharkan nama attribute untuk entiti enclosure. Okay. Enclosure number sebagai primary key. Bisa access sebagai text. Dan class. Location. Size. Width. Depth. Save. Next, kita create second table untuk animal. Animal number sebagai primary key. Sini saya isytihar sebagai text. Species. Gender, country of birth, dan weight. Kita save dahulu Apa saja kita tutup. Okay. Table yang ketiga yang akan kita create adalah table zookeeper. Okay. Kita masukkan employee number.
istiharkan juga ada sebagai teks. Okay. And then employee name, title, and year hired. Dan kita save dan kita tutup. Seterusnya table kita yang terakhir iaitu assertive entity tadilah. Okey. Iaitu care table. Okey, kita bagilah ada animal number. Okey, saya isytiharkan dia sebagai pada type tag. Employee number juga sebagai text. Sebagai text. Service type juga sebagai text dan juga dalam kes ini, kalau kita lihat pada ERD tadi, kita mempunyai 3 primary key untuk care punya entity. Disebabkan care ni adalah assistive entity di antara animal dan juga zookeeper. So kita highlight ketiga-tiga primary potential attribute yang akan menjadi primary key dan kita tekan pada primary key. So sekarang kita dah mempunyai 3 primary key untuk entity care. Okay, dan kita save. Betul. Okay. Sekarang kita mempunyai 4 entity iaitu animal, care, enclosure dan zookeeper. Juga dalam kes pangkalan data ini kita mempunyai 4 table lah. Seterusnya saya akan ajar macam mana untuk membangunkan ERD ini di dalam Microsoft Access. Okay. Kita pergi pada database tools, kita pergi pada relationship. Okey. Sebelum itu saya nak ingatkan lagi sekali kepada para pelajar, kalau tengok di sini enclosure dengan animal mempunyai hubungan one to many dan animal dengan zookeeper mempunyai hubungan many to many. Untuk hubungan one to many, okey, bagi enclosure dengan animal, kita hendaklah memasukkan enclosure number primary key kepada enclosure entity ke dalam entity animal sebagai foreign key. Okay. Dalam kes ini kita kena pergi balik kepada animal, kita pergi kepada design view dan kita tambah enclosure number. Istiharkan kita sebagai text lah. Kita save. Seterusnya barulah kita boleh membuat hubungan di antara entity. Kita ambil semua masuk entity animal, entity care, enclosure dan entity zookeeper. Animal, enclosure, care dan zookeeper. Macam inilah bentuk ERD kita tadi. Okay, kita lihat lagi sekali. Samakan para pelajar. Okay. Animal number dan enclosure sendiri ya. Okay. Kita ambil ni enclosure number di enclosure entity, drag keluar ke animal. Okay. Akan keluar edit relationship. Itu. So kita klik kepada enforce referential integrity dan create. Okay, maka akan berlakulah one to many relationship di sini. Bagi animal dan zookeeper, dia mempunyai hubungan many to many. Dan kita drag animal number di sini masuk ke sini. Sama juga enforce referential integrity dan kita create. Ini employee number, kita drag masuk di sini. Cara yang sama juga yang kita create. Okay.
Pembangunan database penggalan data kita dah siap dan sama dengan ERD yang kita dah bangunkan.